Ibu ayah tahu tak, hari raya pertama, harga emas tiba-tiba turun sangat rendah. Saat semua orang tengah sibuk beraya, ada satu peluang yang ramai terlepas pandang. Ibu ayah, hari ini saya berada di Kajang Selangor dan seperti biasa, saya nak kongsikan satu lagi ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Boleh save dulu video ni cepat untuk rujukan akan datang. 1 Syawal kali ni, harga emas turun sangat banyak. Dan 2 Syawal, emas turun lagi. Jadi sekarang harga emas dah sangat murah, lebih 100 berbanding all time high yang telah dicatatkan. Ini bukan perkara biasa. Dan ini sebenarnya peluang ibu ayah tambah simpanan emas dengan harga lebih rendah. Untuk yang dah ada akaun GAP Public Gold, sangat mudah. Ada bajet 100, simpan 100. Ada lebih lagi bajet, simpan lebih lagi. Tak perlu tunggu duit yang besar. Dan khas untuk ibu ayah, anak-anak kan baru dapat duit raya. Daripada habis macam tu saja, terus tukarkan simpanan kepada emas. Ini yang kita panggil peluang keemasan. Minggu dapat gaji, dapat bonus raya, anak dapat duit raya, harga emas pula tengah cantik. Okey, jadi waktu semua orang tengah sibuk ni, ibu ayah ambil peluang kumpul emas. Tahniah buat ibu ayah yang dah serius simpan emas untuk masa depan keluarga bersama dengan Public Gold. Untuk ibu ayah yang tengok video ni, nak mula juga simpan emas, boleh tulis nak emas di ruangan komen untuk saya bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet yang kecil. Jadi jom ibu ayah, tahun ni kita all out simpan emas untuk keluarga kita.